Pernah tak hampa terfikir kenapa orang kaya ni dia suka beli rumah, beli tanah, beli kebun, walaupun depa semua benda tu dah ada lebih pada satu. Sebab depa faham satu perkara, hartanah bukan sekadar rumah, tapi ia adalah aset. Bila nilai hartanah naik, kekayaan mereka juga bertambah tanpa perlu bekerja lebih masa. Di satu, hartanah ni boleh menjana aliran tunai bulanan melalui sewaan. Setiap bulan ada saja pendapatan meskipun mereka sedang tidur. Orang kaya juga suka hartanah kerana ia aset yang boleh dipegang, lihat dan dikawal berbanding dengan investment yang lain yang nilainya boleh berubah dengan sangat cepat. Selain itu, inflasi biasanya menyebabkan harga tanah dan kadar sewa meningkat dalam jangka panjang. Sebab itu ramai orang kaya tak hanya simpan duit, mereka juga guna duit membeli aset yang berpotensi menambah nilai dan menjana pendapatan. Kalau anda diberi pilihan, adakah anda nak simpan duit dalam bank atau memiliki aset yang berpotensi berkembang dengan cepat nilainya? Dapat sesuatu, kongsikan.